Malaysia berdiri di tengah, bukan di sisi. Dasar luar Malaysia dibina atas satu prinsip mudah, berkawan dengan semua kuasa besar dunia, tanpa terikat kepada mana-mana blok. Inilah cara ia berfungsi hari ini. Dikemas kini berdasarkan kenyataan rasmi laporan terkini, Jun 2026. Barat S, EU China, Rusia Dunia Selatan ASEAN Jiran Mai. 01 Asas. 4 Prinsip teras. Sejak merdeka, dasar luar Malaysia dipandu oleh beberapa prinsip tetap yang jarang berubah walaupun kerajaan bertukar. Berkecuali tidak berpihak. Malaysia tidak menyertai mana-mana blok kuasa besar secara eksklusif, mengekalkan hubungan baik dengan Barat, China, Rusia dan India serentak. Tidak campur tangan. Malaysia menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri hal ehwal dalaman sesebuah negara. Penyelesaian melalui rundingan. Konflik dan perselisihan diutamakan diselesaikan secara diplomatik dan damai, bukan melalui kekerasan. Kepentingan negara, ekonomi. Setiap hubungan luar diukur dari sudut manfaat kepada rakyat, perdagangan, pelaburan dan pemindahan teknologi. 02 Konsep terkini. Daripada berkecuali kepada berkecuali aktif. Di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dasar luar Malaysia tidak lagi sekadar berdiam diri di tengah, ia kini turut bersuara secara aktif dalam isu global. Bersuara, bukan berdiam. Malaysia tampil sebagai suara keadilan dalam isu kemanusiaan, ekonomi, perubahan iklim dan hak asasi manusia, termasuk isu Palestin. Diplomasi madani. Pendekatan berteraskan nilai kesederhanaan, toleransi dan tata kelola baik, digunakan untuk membentuk persepsi global dan mengimbangi propaganda antarabangsa. Fleksibel, bukan terikat. Hubungan pragmatik dijalin serentak dengan Barat, China dan ASEAN demi kepentingan nasional, perdagangan, pelaburan dan teknologi. 03 Hubungan antarabangsa. Berkawan dengan semua kuasa besar. Dalam tempoh setahun kebelakangan, kepimpinan Malaysia telah melawat dan berunding dengan hampir semua kuasa besar dunia, bukti nyata prinsip berkecuali aktif. Amerika Syarikat. Perbincangan langsung dengan Presiden Trump. Malaysia mengadakan perbincangan dengan Presiden Donald Trump semasa lawatan beliau ke Kuala Lumpur, mengukuhkan hubungan perdagangan dan pelaburan dua hala. China, Asia Tengah. Lawatan ke China dan perjanjian gas Turkmenistan. Selain lawatan rasmi ke China, Petronas turut meraih perjanjian pembangunan dua blok gas utama di Turkmenistan, satu daripada lapangan gas terbesar dunia, mencerminkan keyakinan antarabangsa terhadap Malaysia. India, Rusia. Lawatan ke India dan Rusia. Kepimpinan Malaysia turut melawat India dan baru-baru ini Rusia, menunjukkan pendirian untuk menjalin hubungan merentasi blok geopolitik yang berbeza. Semikonduktor. Pulau Pinang sebagai hub pelaburan global. Kejayaan menarik pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor menunjukkan dasar yang jelas dan pentadbiran cekap dapat memperkukuh daya saing Malaysia di mata pelabur antarabangsa. 04 Rantau. Peranan dalam ASEAN. Malaysia memegang jawatan pengerusi ASEAN sepanjang 2025, kali kelima sejak penubuhan ASEAN pada 1967, sebelum menyerahkannya kepada Filipina pada awal 2026. 5. Kali Malaysia menjadi pengerusi ASEAN, 1977, 1997, 2005, 2015, 2025. 20 THN. Tempoh Malaysia dilantik sebagai SHFAD, Tetap ASEAN Community Vision 2045. 2. Negara jiran, Thailand, Kemboja, yang dibantu Malaysia damaikan sempadan. 05 Ekonomi. Diplomasi yang membawa hasil dagangan. Dasar luar Malaysia bukan sekadar simbolik, ia diterjemah terus kepada angka perdagangan sebenar. 327.6 bilion RM. Jumlah dagangan Mei 2026 naik 29.8% berbanding tahun sebelumnya. 40.4 bilion RM. Lebihan dagangan Mei 2026 bulan ke-73 berturut-turut sejak 2020.
tambah 97.7. Pertumbuhan ekspor ke Amerika Syarikat tahun ke tahun. 06 Perkembangan. Garis masa ringkas. Peristiwa penting yang membentuk dasar luar Malaysia dalam tempoh terkini. 2025. Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. Menganjurkan sidang kemuncak ASEAN ke-46 dan ke-47, Mesyuarat ASEAN, GCC dan ASEAN, GCC, China, serta membantu merundingkan Aku Janji Damai Kuala Lumpur antara Thailand dan Kemboja. 28 Oktober 2025. Serah tugas pengerusi ASEAN kepada Filipina. Anwar Ibrahim menyerahkan tukul rasmi ASEAN kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Kuala Lumpur. Mei 2026. Rekod ekspor tertinggi dalam sejarah. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat lonjakan ekspor ketara walaupun berdepan ketidaktentuan di Timur Tengah dan risiko dasar tarif S. Jun 2026. Perjanjian Gas Petronas Turkmenistan. PM Anwar mengesahkan hasil terkini pendekatan dasar luar terbuka dan berkecuali Petronas dianugerahkan pembangunan 2 blok gas utama di Turkmenistan. Laman ini dijana berdasarkan kenyataan rasmi Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri dan laporan media arus Perdana Malaysia bernama Sinar Harian RTM Dagang News setakat Jun 2026. Bukan dokumen rasmi kerajaan. Untuk